Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Arif. Jadi sprite yang bergerak secara statik belum cukup menarik. Dalam video ini anda akan belajar bagaimana untuk menggerakkan sprite anda dari satu tempat ke satu tempat dan memastikan sprite itu dapat berpatah balik sendiri apabila telah tiba di hujung stage ataupun di hujung skrin. Jadi saksikan video ini, tonton dan pelajari sesuatu. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak buat sprite yang boleh bergerak, jalan ke depan, kemudian dia patah balik. Okey, dia patah balik. Kita gunakan sprite apa yang sesuai. Okey, ni ada dog. Kenapa saya pilih dog ni? Pasal dia ada beberapa pergerakan. Okey, tapi saya buang ni satu. Okey, tengok macam mana kita buang, kita edit. Okey, ni saya buang, saya delete. Okey, so dia ada dua sahaja kostum, buatkan dia jalan. Okey, katalah dia tarik mula daripada sini. Okey, pergi ada skrip. Macam biasa, kita set when green flag click. Bila bendera hijau kita tekan, kita buat dia move motion, move 10 step, tukar pada next costume. Okey, next costume ni maknanya dia akan bergerak ni lah, tukar. Okey, next costume dan kita letak forever. Tak suruh jalan kan? Okey, nanti dia akan jalan. Mari kita tengok. Oh, jalan menonong aja tak berhenti-berhenti. Tak berhenti-berhenti. Nampak? Sebab apa? Sebab kita set dekat sini move 10 step, next costume tapi forever. Okay, so saya berhentikan dulu. Kita nak bagi dia sampai dekat edge ni, kat tepi ni, dekat hard dia ni, hard stage ni, dan dia patah balik. So kita cari dekat sini dekat motion, bawah ni, if on edge bounce. Maknanya kalau berada dekat tepi ni, dekat sepadan ni, penghujung, dia akan patah balik. Mari kita tengok apa berlaku. Dia patah balik, betul. Tapi kedudukannya terbalik. Macam ni terbalik. Anjing apa jalan macam ni? Kalau spider okey kan? So kita pergi dekat info, kita pergi dekat rotation style, pergi yang ni, ambil key kanan. Nampak? Bila kita klik ni, automatik dia akan bergerak kiri dan kanan dalam keadaan yang betul, tak terbalik. Sebab tadi awalnya dekat sini, rotation style, dia terbalik, dia pusing macam tu kan. So kita pilih ni. Nampak? Jadi pergerakannya akan lebih logik lah, jalan macam tu. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Nanti kita akan belajar yang lain pula. Okey.